Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azwan Hakimi bin Jamzuri Azli. Nama saya Ahmad Haikal bin Saiful Rizal. Kami akan membentangkan case study Open Source Server Administration presentation. Ini adalah kami punya group member. Senarionya adalah sebagai Chief of Information Security Officer yang baru di Robert Walker Company yang bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia. You and your team has been hired oleh company untuk set up Linux server environment untuk enable workers from home remotely logging to server securely. The company need to enable secure connection between client computer and server to use secure shell service tanpa password lah. Yang kedua, public key client sepatutnya boleh selamat dihantar kepada server kepada klien di syarikat lah. Yang ketiga, root user dihalang untuk login menggunakan SSH dan menggunakan port yang berbeza daripada default port SSH lah. Dan kemudian use different port number from the default port and disable password authentication. Kemudian the company also request you untuk identify dua backup software daripada open source platform yang boleh digunakan sebagai yang boleh membina backup management solution untuk menghalang daripada sebarang kegagalan lah. Dan akhir sekali company menyuruh new information ni untuk create bash script di root directory yang that we create backup file in tar.gz setiap 12 PM dan 5 PM pada Ahad dan Khamis. The backup tarball sepatutnya mengandungi file backup daripada etc, home dan boot folder dan dia punya subdirectory lah. The tarball sepatutnya menunjukkan di directory sebagai backup day, month dan year. Ini adalah dua backup software di dalam open source, iaitu Microsoft Azure Backup, dan itu adalah logonya, dan juga ini adalah backup PC. Untuk advantage dan disadvantage, Microsoft Azure Backup mempunyai highly scalable storage. Yang keduanya adalah high availability and redundancy. Yang ketiga adalah centralized management dashboard. Untuk backup PC pula, advantage-nya adalah free and open source. Dan keduanya adalah fast LAN local area network backups and no internet is required. Yang ketiga adalah highly customizable, yang mana senang untuk di-customize. Disadvantage pula untuk Microsoft Azure Backup can be expensive over time. Jadi semakin lebih lama Azure Backup ni bertahan, dia akan jadi semakin mahal. Jadi yang keduanya adalah requires stable internet connection, dan yang ketiga adalah more complex for beginner. So dia tidak sesuai untuk user lah, untuk user yang baru. Yang untuk backup PC pula, untuk disadvantage-nya adalah requires your own physical server. Yang kedua adalah harder to scale for larger environments. Yang ketiga adalah manual maintenance required. Untuk DNS configuration, ini adalah configuration kami, iaitu menggunakan command sudo nano /etc/by/name config.local. Dan di sini saya meletakkan zone domain saya, iaitu kiso.com.my. Dalamnya berisi /etc/by/forward kiso. Dan zone yang kedua adalah zone menggunakan IP address, iaitu 10.1.10, dan untuk IP server adalah 10.1.10.4 yang berisi
/etc/bind/reverse.kiso. Next. Baiklah. Ini adalah DNS configuration untuk forward kiso, di mana commandnya adalah sudo nano /etc/bind/forward kiso. Dan di dalamnya mempunyai IP untuk domain dan juga nama domain seperti mail, www dan juga nama user itu sendiri. Dan juga klien saya meletakkan IP 10.1.10.100. Next. Untuk seterusnya adalah reverse kiso, yang di mana saya meletakkan command sudo nano /etc/bind/rv.kiso, yang di mana di dalamnya mempunyai data pointer A dan juga NS. Untuk klien saya meletakkan IP 100 dan juga data-data yang lainnya mempunyai menggunakan domain sahaja, menggunakan nama user dan domain, dan juga menggunakan www, web dan juga mail. Next. Ini adalah setting untuk ping IP dan juga domain, mana di sini commandnya adalah sudo nano /etc/resolve.config. Di dalamnya saya meletakkan name server dan menggunakan IP server iaitu 10.1.10.4. Search dan juga domain, saya meletakkan nama domain dalam server iaitu kiso.com.my. Next. Di sini adalah ping menggunakan domain dan juga IP, iaitu NS lookup sama ada menggunakan domain ataupun IP address. Contohnya NS lookup yang pertama adalah menggunakan IP server iaitu 10.1.10.4. Tengok keberhasilan ping tersebut. Dan yang seterusnya adalah NS lookup menggunakan domain. Kira-kira menggunakan domain kiso.com.my, menggunakan mail.kiso.com.my ataupun menggunakan web www.kiso.com.my. Next. Baiklah, ini adalah bahagian untuk kita cek sama ada IP yang kita set itu diterima oleh server dan juga klien ataupun tak. Next. Ini adalah bahagian untuk bind9 utils. Yang pertama sekali, sebelum kita mulakan, kita pastikan package yang bind9 ni ada. Jadi sekiranya tak ada, kita perlu melakukan command sudo apt get install -y, yang bermaksud kita accept ataupun direct yes without asking. Bind9 adalah package dan juga bind9 utils juga adalah package. Jadi selepas kita buat configuration untuk DNS, kita perlu reload bind9 dan kemudiannya kita check status bind9, iaitu sudo service bind9 status untuk check once DNS itu berhasil untuk dikonfigure. Next. Okay. Untuk SSH configuration pula adalah yang pertama adalah kita type dulu SSH di client untuk dia paparkan dia punya keyword. Kemudian saya buat sudo ufw allow SSH untuk menggunakan configuration SSH, dan kemudian saya install lah sudo apt install SSH di client. Kemudian kita ke server, saya sudo apt install open ssh.server untuk menggunakan servis secure shell lah. Untuk pengetahuannya, command port yang kami gunakan adalah port 2223 untuk secure shell dia. Kemudian untuk cek dia punya servis SSH ni adalah sudo service SSH status. Tapi sebelum tu reload dahulu, sudo service SSH reload.
Kemudian baru status untuk check dia punya servis sama ada hidup ataupun mati. Kemudian saya masuk ke sudo nano etc/ssh/sshd.config dengan enablekan port number 2223 dan juga set permit login kepada no, dan kemudian saya set password authentication kepada yes. Kemudian saya restart servis SSH ni dan status kembali. Nak tengok dia punya servis ni masih running ataupun mati. Kemudian saya kembali ke client untuk configuration. Saya type ssh keygen -t rsa -b 4096. Kemudian saya install sudo apt install open ssh client dan berjaya lah. Untuk ini saya gunakan ssh copy id -i ssh/id rsa untuk port dia saya gunakan 2223, username dia ciso dan IP address server 101.10.4 lah. Dan selepas semua configuration berikut, saya test lah sama ada servis dia berjaya ataupun tidak. Dan selepas saya menggunakan command ssh -p 2223, username dia ciso dan dia punya IP address 101.10.4 dan berjayalah masuk welcome to Ubuntu. Baiklah, untuk bahagian cron job pula, command yang digunakan adalah sudo nano backup_cs.sh untuk memasuk pada fail tersebut, dan ini adalah salah satu command yang digunakan untuk setting memasukkan data dalam file ni supaya di run apabila kita mahu tengok di bahagian home ataupun root. Next. Ini adalah setting the permission. Saya menggunakan command sudo chmod a+x ~backup_cs.sh. Tilda yang bermaksud directory yang berada di home, slash dan nama file. Dan ini adalah permission selepas ditukar a+x. Next. Baiklah, ini adalah salah satu command yang di mana kedudukan fail yang berada di home digerakkan kepada root seperti yang diminta. Next. Dan ini adalah command cron tab untuk setting editor to add timer. Saya menggunakan cron tab tolak A. Kita juga boleh menggunakan sudo cron tab tolak A. Antara dua tu boleh. Next. Next. Dan di sini apabila kita telah memasukkan menu selection nombor 1, kita di sini saya setting date kosong yang bermaksud minit, 12,7 bermaksud pada pukul 12 dan juga pada pukul 5 akan keluar information tu, dan juga star 2 di tengah, 04 yang bermaksud daripada hari Ahad sampai ke hari Khamis. Dan juga tanda anak panah yang berada di sebelah nombor itu adalah append, slash file itu adalah file itu di running pada masa yang ditetapkan bertambah pada file tersebut. Next. Dan ini adalah setting time, set date mengikut current time. Yang pertama sekali, apabila sebelum kita set date, kita mesti menggunakan
sudo time date control set entity false supaya kita mempunyai permission untuk adjust time. Dan next, selepas kita set entity false, kita buat command sudo time date control set time dan juga set date yang kita nak mengikut current time. But once kita dah siap, kita boleh check time tu sama ada mengikut configuration kita ataupun tak. Kita hanya perlu menulis command date. Next. Ini adalah cat /backup underscore cs.sh yang di mana di sini untuk check lah configuration kita ni run properly ataupun tak mengikut set date dan juga location. Baiklah, reference yang sepanjang yang kami buat adalah daripada YouTube, iaitu how to enable the SSH dan juga set cron tab, dan juga kami layari di website cron tab Guru untuk cek adakah valid ataupun tak masa yang kami tetapkan. Okey, untuk conclusion untuk case study kali ini adalah pelaksanaan SSH yang selamat dan strategi yang kukuh memastikan tenaga kerja terpencil robot water Kuala Lumpur ni dapat bekerja dengan selamat dan lancar lah. Dengan penggunaan pengesahan berdasarkan kunci, menumpuhkan log masuk akar, menukar port dan mematikan password. Kemudian pengguna yang sah sahaja dapat mengakses dia punya server lah. Selain itu, penggunaan backup juga, backup yang berjadual juga boleh mengukuhkan pelindungan data serta keselamatan perniagaan lah. Secara keseluruhannya, langkah ini meningkatkan keselamatan dan ketahanan infrastruktur IT syarikat untuk robot water Kuala Lumpur. Baiklah, ini adalah setting untuk kami punya server dan juga klien. Di sini di sini adalah bagaimana kita nak masuk untuk login tanpa menggunakan password, yang di mana kita menggunakan SSH tolak P, menggunakan port number SSH kita, dan kemudiannya masukkan menggunakan nama username kita, dan kemudiannya masukkan IP server. Di sini memasukkan password untuk kali pertama, dan ini adalah bagaimana sekiranya kita login menggunakan SSH. Dan yang sebelum ni dah cuba untuk login tanpa menggunakan password, dan dia bertanya sama ada kita menggunakan yes, no ataupun fingerprint, dan saya menggunakan yes. Dan selepas itu, apabila saya cuba login semula, dia tidak bertanya soalan itu dan terus direct masuk ke SSH ni. Dan last login adalah pada 16 November pukul 1.30. Dan di sini bahagian server pula, untuk kita check domain kita jadi ataupun tak. Ini adalah NS lookup menggunakan domain, dan ini adalah NS lookup menggunakan IP. Dan kemudiannya ini adalah forward untuk KISO, dan ini juga adalah reverse untuk KISO. Ini adalah zone-zone yang kami telah catat menggunakan domain dan juga IP. Dan kemudiannya ini adalah name server, search dan juga domain. Name server menggunakan IP, search domain dan juga domain menggunakan domain yang telah disetting.
Dan kemudiannya kita nak check file yang telah kita configure di cron tab tadi adalah jadi ini adalah configuration yang telah kita setting pada file backup _cs.sh. Itu sahaja. Terima kasih.